Semoga perjalanan aku mendaki Everest Base Camp Nepal Part yang ke-16. Let's go. Okay, time ni aku tengah confuse nak lalu lorong yang mana satu. Ada jalan atas, ada jalan bawah. Jadi aku menggunakan kuasa alam untuk memberitahu di manakah jalan yang benar. Okay, lalu kanan. Sekarang ni aku memang nak lalu kanan pun disebabkan jalannya lebih landai. Lalu kiri ni kena mendaki macam apa su sambung lagi jalan aku dengan santai-santai sekali dan jumpa dengan satu kampung yang di depannya tertulis dekat papan ni Pang Boce. Aku sampai sini dalam pukul 11 lepas 3 jam jalan daripada di Boce tadi tau. Alhamdulillah kat sini suasananya aman, makmur, sentosa, sejahtera, harmoni sekali tau. Tiada kekecohan pun. Dan aku time ni ada kawan baru namanya Johnny. Aku jumpa ni, dia berjalan dengan aku. Johnny sini, Johnny come to papa. Lepas tu singgah ajak aku kat satu kedai runcit ni nak beli apple segar sebiji lah. Pocong puyuk ni tak makan daripada pagi tadi weh. Jadi aku belilah sekali dengan gam uhui ni sebab nak buat backup kalau kasut ni koyak lagi kan. Tengok ni hari ni aku kembali pakai kasut baru smart goblok. Macam ni lah baru betul jalan kan. Semalam dah lah aku pakai slipper jatuh. Malu lagi ramai masyarakat menyaksikan kemaluan diri ini. And perjalanan untuk Keding Boce dari sini makan masa 3 jam lagi. Kalau tak apa-apa kenyataan depan ni lah. Itu kalau kata dia, kata aku pun tak yakin dengan diri aku 3 jam. Masa sambil tu dia boleh nampak ya lalu depan sini. Sumpah gemuk-gemuk semua badannya weh. Makan-makan sihat semua. Okey, sambung jalan lagi. Aku on the way keluar daripada kampung ni lah. Tengok ni cantik sekali laluan lorong kat sini kan, berbatu kiri kanan tu. Tengok ada banyak gila poneglyph dekat sebelah aku ni tau. Aku keluar sudah aku mendaki tangga-tangga ni. Sikit-sikit je tangga ni, tak penat langsung pun, mudah sangat. Apa so akan jumpa trek yang lalu lereng-lereng gunung ni lah. Sampailah ke kampung yang satu lagi depan sana tu. Sumpah Nemdena indah sekali, 2 kali 3 kali 4 kali weh. Pemandangan di sini subhanallah, masya-Allah, tenang mamamu sejahtera selamanya weh. Allah, macam lukisan macam weh. Ada sungai lagi, udara kat sini pun segar serius. Harga oksigen kat sini sangat mahal sekali kalau boleh dijual cong. Berjalan lah aku time ni melalui trek yang landai, berbatu, berbasir juga adalah basah sikit-sikit macam tu. Alhamdulillah lah, trek untuk hiking EBC ni sangatlah jelas sekali, tak menyusahkan orang pun. Ikut je jalan yang telah diberi, jangan buat jalan sendiri. Lepas tu rehat je aku bawah pokok. Time ni penat goblok sebab naik tangga pula dah trek dia. Minum air aku and then duk terlelap kat sini weh. Tapi kan time ni serius aku dah start rasa kepala ni berat sekali weh. Gitu nak pitam pun ada masa berjalan tau. Rasanya aku on the way nak kena MS dah ni tau. Risau aku tau. Okey, sambung lagi jalan aku naik tangga yang bertubi-tubi banyaknya sampai ke atas. Akhirnya sampai sudah aku di kampung yang namanya Syomare berketinggian 40 weh. Nak sampai kat